Hari ini Hari Raya bersama dengan Backpast Hot. Yes, Alhamdulillah, selamat Hari Raya semua. Dan kita didatangi oleh tetamu kita. Rasa tetamu ni pernah datang rumah itu. Rasa pernah kan? Last 2 years ada, tapi masa tu dia berdua je. Kenapa masa tetamu yang cantik tu datang, I tak ada ya? Saya pun tak ada. Saya pun tak tahu. Kita hadkan. Oh ya ke? I tuan rumah pun kena Sebab masa tu dekat studio. Yelah, sekarang ni kita dekat rumah. Yeah. Alhamdulillah, best pula rumah hari ni. Alhamdulillah. So korang boleh bayangkan lah, walaupun korang dalam kereta, kita memang tengah bersihan dalam rumah sekarang ni. Betul. Rumah siapa ni? Ini adalah rumah tamu. Rumah tamu. Rumah kayu. Rumah kayu ni ya, saya tak tahu betul. bila ni 1928 kot. Rumah ni. 1928 Rumah betul. kayu Tapi sangat 1928. cantik dan disimpan dengan keadaan yang sangat kemas. Apa dia? Isi meja. I shopping hari tu. Ya ke? Ya, dekat Malas Furniture. Kat mana Mana malas? you beli ni? Malas Furniture. Malas? Yes. Tak tahu malas kenapa you beli Malas. tak? Malas ke malas? Malas. Macam I. Okay. MALAS, Malas Furniture. Yang Very nice. Betul ke? Exactly. So hari ni lepas habis Macam klasik sikit. habis kerja ni, siapa nak beli, bagi tahu kat I. Okay. Agent. Lock. Raya-raya buat kerja Buat kerja lah, jom. 2 hari tak ada. tapi tetamu tengok tak manis. Ya Allah, betul lah. Jom kita kenalkan tetamu kita. Jom Alright. kita perkenalkan. Assalamualaikum kawan-kawan. Ya, saya. Kenalkan ni kawan baik saya lah. Yang mana? Yang mana? Yang kecil. Okay. Ada 3 kat sini. Yang pasti bukan daddy dia. Tak boleh. Sebab sejak semenjak ni mami dia garang juga kalau dekat social media Tapi ni. garang kat social media tengok gaduh dengan anak je. Ya, betul. Kalau dekat dalam drama sahaja perwatakannya berbeza, tetapi sekarang ni lebih kepada kita panggil TikTokers lah. Alright. Keluarga TikTokers, kita ada Anzalna. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Waalaikumsalam, selamat Hari Raya semua. Kita ada Hanif. Assalamualaikum semua. Selamat Dari Raya. hero-nya. And the one and only. Hai, Assalamualaikum. What's your name? My name is Idris. Idris. Can you spell spelling bee? Ni gaya. Idris ni award winner, okay. Dia macam Uncle KJ juga. Award winner dalam Award presenter je kak. Award presenter. Kalau presenter sama macam saya. belum lagi award winner insyaAllah tahun ni. Okay, hari ni memang cantik lah. So beraya dekat mana tahun ni? Keluarga mami ke keluarga daddy untuk tahun ni, Hanif? Kita serahkan kepada Anzana. Anzana. I suka ni. Patut isteri sayang. Kan. Setiap tahun kita orang akan beraya di KL. Okay. KL Pasti. KL siapa? Dua-dua belah. Oh, dua-dua belah. kat KL. Okay, senang lah. Lepas Dia tu belah baru- dua je lah. Lepas tu baru balik ke rumah kampung nenek. Di mana tu? Di Johor dan juga di Pening. Johor siapa? You? Johor belah my dad and Penang? Pening belah my mum. Okay. Hanif dengan KL. Ada semua KL lah. Dia tak sebut tu. Dia tak sebut. Story awak tak timbul lagi ni. Kita reda Macam mana Chief? Tolong nasihat. Lelaki yang tercontoh lah. Yang disayangi. Hanif memang KL betul lah. First day kat KL. Tapi bila kita balik Johor tu, kita singgah PD. Singgah je. Singgah beraya lah. Kita beraya lah. Alright, Kita beraya. Masa kita ke Penang. So setiap tahun ini jadi dia punya amalan dia lah. Rutin dia lah. Boleh kata setiap tahun dah lah kan. Cumanya sekarang ni soalan I kepada best friend I lah, Okay. of course kan. Idris. So Idris tahun lepas mungkin orang tak apa nak kenal Idris. Tahun ni Idris macam lebih dikenali tau Idris. Nanti ramai orang datang rumah Idris, boleh ke? Boleh? Boleh. Apa juadah yang Idris sediakan? What's your favourite food? Makanan favourite. Makanan favourite, I suka chicken and rice. Chicken and rice. Itu Aunty Farah pandai. Ada uncle yang toke chicken and rice. Yeah. Chicken rice and duck, you know. Dekat dengan rumah. Tambah lagi. I don't like chicken and rice. I like beef and rice. Beef. Oh. Kita tanya Idris. Idris, kalau balik Johor, balik kampung, Johor best ke Penang best? Sudah. Tapi Johor dengan Penang dua-dua belah mak dia.
Tak. Johor belah apa? Oh ya, menafikan. Laju. Oh tak. Sorry guys. Where's the camera? No. Idris suka pergi mana? Idris suka pergi mana? Bila balik kampung? Johor ke Penang? Penang. Penang kenapa? Penang kenapa? About best. Best makan Best, ke pasal dapat duit Ramai raya cousin. banyak ke? Banyak ramai cousin ke sebab apa? About ramai cousin. Ramai cousin. Ramai kawan. Tapi Johor pun best juga. AG daripada Johor. Saya daripada Johor. Tahankanlah sikit. Tapi kita nak tanya lah Idris. So time raya-raya ni kena buat live juga ke? Sebab boleh dikatakan setiap hari kita nampak juga kan. Ikut mama. Ikut mama. Idris Macam jawab mana? ke mic, jawab ke Idris mic. jawab. Best tak buat Naklah live? bagi Mami jawab. Mami Okey, jawab. Mami. Dia nak jawab. Hai. Nervous ni? Boleh je lah buat live. Dia suka buat live. Suka tak? Suka. Mana dia Idris tak kisah. Raya ke tak raya, dia sanggup kerja. Idris bila Mami buat live dia tak bagi. Depan orang boleh. Okay, actually kan sebenarnya siapa yang paksa ke ataupun dia sendiri yang masuk? I tak ingat momen-momen yang Idris pertama kali muncul tu. Idris main suara dia yang muncul. Dia tak ada pun. I probably tak nak bila buat live tu. Tak nak pun dia dalam live tu. Dia cuma hanya menemani air kat sebelah tu. Alright. Sebab I kan masa-masa dengan anak-anak kan. So bila buat live tu diorang masa-masa kat sebelah I. So tengah buat live tu tiba-tiba suara dia menyampuk kan. Terus Itu jadi. yang tiba-tiba je boleh Bukan viral dirancang pula lah video. awalnya. Tiba-tiba. Tapi dia memang suka menasihati mami dia. Bukan mak menasihati dia. Dia menasihati mama. So itu semua daripada you kan Nip? Betul. Idris dia memang seorang performer macam mami dia ke macam mana? Tengok dia punya bakat tu ada tak? Ke nampak lebih Ke dia lebih serius macam Dia lebih serius ke macam business daddy ke dia? family ke? Senang cerita dia ambil both perangai lah kot. Oh nice. Hopefully. Ya kan? Tak apa, yang penting satu hari nanti dia pandai how to earn money, how to survive. Itu yang paling penting. So Hanif you tak buat live? I sometimes I teman. Bila terpaksa lah. Kalau Saya yang cakap. Bukan awak yang cakap. Saya cakap. Angguk aja. bila free. Bila free. Angguk aja. Sorry lah kita Pandai tak dia faham. Blink twice. I bukan nak menyampuk nak macam joy killer kan. Tapi macam bila live tu dia yang nak masuk live ke Hanif yang nak masuk live ke ataupun macam ya masuk sekarang. Kadang sebab I kan lama tak keluar TV kan. Jadi kadang macam orang peminat saya rindu. Of course. Dalam radio pun tak payah cover lah. Kan bila Yang KJ jom hari ni tengok. bila buat live ni I nampak macam diorang sama-sama lepaskan rindu aja. Jadi tapi bila I seorang je diorang tengok lah. Tapi bila masukkan suami I lagi perempuan-perempuan ni suka tengok. Wow. And lagi seronok macam Hanif pun dia pandai apa orang kata pandai berbual semua kan. Jadi makin rancak lah live tu. Komitmen live berapa kali dalam seminggu, dalam sehari? Komitmen Sekarang dia dah tu. kurang sebab ni lah dia tak bagi. Aku dah memang kalau tidak masa tu dia dah I mula start buat live ni bila Idris dah start bersekolah. Jadi I rasa macam lonely kat rumah tu. Faham. Suami kerja ni dah pergi school tinggal anak I kecil tu. Yang kecil tu jenis yang very cool, jenis suka buat hal dia kan. Jadi I macam buat live lah. And then tiba-tiba kerap juga masa tu. Cuma sekarang ni lah dia macam tak bagi pula I buat live. So maybe macam seminggu sekali sekarang ni. seminggu sekali je? Basically kalau live tu apa je isu yang you sentuh? Especially bila ada Anik masuk, apa je isu dia? Kita akan baca soalan orang. Baca komen lah. Kita sendiri So jawab. react dengan Yes, apa yang betul. Oh bukan Hanif jual kereta. Tak ada. Dia bukanlah macam kita shot sendiri. Pernah tak Hanif daripada live Azalna you dapat customer? Ada juga tau. Dia tempias tu it's mind blowing. Dia sangat-sangat mind blowing. Dia sampai kita ada customer yang datang bawa kereta daripada Ipoh, daripada Kelantan datang ke showroom. Showroom you dekat KL? Yes, di KL dia arah Damansara. Sempat juga. Sempat. Okay. Itu Dengan Azana nak tanya soalan berkaitan dengan penglibatan Idris dalam live ni. Ada setengah parent yang dia tak nak anak dia
terdedah pada media sosial. Ini keputusan masing-masing lah kan. Apa yang menyebabkan Anzalna dengan Hanif confident untuk tampilkan Idris? Sebab ada isu berkaitan dengan privacy, keselamatan. Yes. So semua ni benda serius. Sebab mungkin ada ibu bapa yang nak anak dia tampil di media sosial tapi rasa takut. At first kita selari dengan apa yang KJ cakap tu. We created his Instagram but we deleted. Kita tak nak. But then because like apa yang Anzalna explain, kita tak plan benda ni, dia jadi macam tu saja. So then we told ourselves it's a good exposure for him. Exposure yang bagus buat dia. Jadi tapi kita control. Kita control. Like it or not, it's a new norm. You just have to live by it. Tapi kena jaga sebab kena jaga. Idris kita umur berapa tak tahu tahun? kan. Idris. Idris, how old are you? I'm 7 years old. 7 tahun. This year. 6, 7. Okey, jom kita nak tanya tentang raya. Raya. Okay. Selalunya tadi sebut pasal dari Johor berhenti di Port Dickson sebelum Tak berhentilah. tak berhenti. Lalu Anzalna tidur time tu. itu nak sebut pasal tidur, nak tahu Bunyi juga apa tu? situasi dalam Ayam. kereta ketika raya. Muzik apa, muzik siapa, Yes. playlist siapa. Kita dah tahu kan ada pergaduhan. Kalau Ini yang siapa tu dah tahu jawapan dia, Cik. Dia selalunya masa ni lah I nak menonjolkan bakat I. Okey. Ceritakan suasana itu. Akan lagu-lagu favorite I lah akan dimainkan sepanjang perjalanan. Sampailah I tertidur sendiri. Barulah dia dibenarkan dengan lagu dia. Okey, kalau lagu raya lagu macam mana, Anzalna? Lagu raya Old school I ke? suka lagu lama. Okey. Betul. Lagu lama memang tetap Baru feel. pilihan. Okey, antaranya kita nak standby playlist ni. So, kalau Antaranya kita break Anik pun je, sama kita lagu akan raya pasang. apa? Lagu raya. Sebut 1-2 lagu kita play. Okey. Balik kampung, of course. Yes, standard. Tapi Suatu balik kampung kita tak yang daripada Sudirman kan. Sebenarnya lagu tu bukanlah lagu raya tau. Actually sebenarnya lagu tu Dia berkait rapat dengan Abang Long kita dulu. Abang Long kita dulu. Pilihan Dia raya. Mana dia bukan lagu raya tau. Dia adalah lagu dia dengan pilihan Pilihan raya. raya. Tapi dia dah sinonim Tapi dia kan? dah jadi Ya. universal lah. Betul. Universal Ya. kampung raya. Ya. Sinonim Dia dengan raya. balik pilihan untuk pilihan raya. Dia bukan balik kampung untuk raya. Betul Okay, juga. so lagu Kebalik Kampung Balik lagi. kampung. Satu lagi Anzalna. Sesuci Lebaran. Sekali lagi sir. So what? Sesuci Susu. Sesuci Lebaran. Sushi lebaran. Sushi Lebaran. Dia yang mentah-mentah tu right, boleh masak. Yang warna putih tu, warna putih. Sekiranya bagus juga untuk pendengaran anak-anak sebab selalunya bila anak-anak dengar apa lagu yang didengari oleh ibu bapa, lagu tu akan kekal dalam telinga dia, memori dia. Dia akan sambung generasi tu lah. Dia Yes. lekat lah. Dia akan lekat. Dia akan lekat. Okay, kita tanyalah Hanif, tak baik tau tanya Anzalna. Hanif, what's your Yeah. favourite raya song? Balik kampung. Balik kampung tu. Kau janganlah ikut Anzalna, itu playlist dia. Tak tahu dia. Dia tenung kau tadi ni. Sorry. Abang Long tak buka sini Abang Long. Tak tahu you punya mind kat mana tadi ya? Lagu Farah tak fokus. Farah tak fokus. So Farah, lagu kegemaran Aku Hanif lagu sebenarnya apa? nak bagi gelak Anzalna gelak je. Soalan. Lagu kegemaran raya Hanif. Balik kampung. Maknanya dia ada situ lah. Ada Dia situ still lah. there lah. Of course. Okay, So kalau okay. macam Idris suka lagu raya lagu apa? Lagu baru ke? Lagu apa you suka? Lagu lama. Lagu lama. Lagu apa tu? Lagu apa? Taruh rakan sebaya lah dia. Cuba nyanyi sikit. Cuba nyanyi sikit lagu Ingat yang tak lagu tu? Ingatlah lagu raya tu. Nyanyi lagu sikit. Alamak. Tu baru. Kan? Lama untuk dia. Lama untuk dia lah. Alamak. Raya lagi. Ramai guys. Sekarang budak-budak dia cepat tangkap dengan Ya, apa kan? yang dia dengar. Sebab budak ni dia lebih observe apa yang dia pandang daripada apa yang dia dengar. Dan macam- otak dia macam sponge lah. Otak dia macam sponge. Kalau Betul. masa Kan? kita Dia budak boleh absorb, dulu kan? cepat kita belajar lirik kan. Okey.
Tapi nak tanya zaman sekarang ni ada lagi marhaban tak kampung ke kampung? Kalau kat kampung ada lagi. Masih ada. Rumah. Masih ada. Kat dah bandar lama tak nampak. You dekat rumah you apa ada lagi? Saya Tak ada, tak pernah nampak. Saya juga Tak pernah tidak nampak. dimudahkan dengan marhaban. Takbir raya ada. Takbir okey. Takbir okey, marhaban. Marhaban kadang-kadang nampak juga. Kan dia datang ke rumah. Ya. Marhaban. Geng-geng makcik-makcik selalu pergi marhaban. Jarang kita jumpa yang marhaban ya nu. Itu Azana. Satu kali. Marhaban sikit. Marhaban. Tak keluar. Takut mengapu-mengaban. Tapi kalau ada marhaban macam tu memang meriah lah, seronok lah kan. Kan. Sebenarnya budaya macam tu kalau dapat dikekalkan, diteruskan tradisi dia, seronok. Ya, InsyaAllah. sebab selalunya biasanya benda ni dekat kampung-kampung Ya, masih lagi kat mengekalkan budaya ataupun Dekat Muar ada selalunya. Muar banyak. Muar. Okey, cakap jujur, makcik-makcik ke orang muda-muda? Ada juga pemuda. Ada. Tapi Ada. backup lah, sebagai backup je lah. Ayam belakang ikut. Mungkin sebab dia dah ikut nenek daripada kecil katnya. Yes. So dia dah biasa. You pernah ikut marhaban mana-mana your family ke? Taklah kita tanya Nak jujur ke tak? Okey. Jujur je, Bik. Tak pernah. I pun tak pernah. Sebab tu I pun Perempuan tak macam- apa, tak ikut. Perempuan tak Okey. ikut, tak apa. Sebab selalu grup marhaban ni lelaki. Tapi marhaban kan perempuan semua? Ada Ada. yang Ada. ada perempuan. Nah, itu Oh, yang ada bunyi marhaban. Itu dah 70 ke 80 dah. Dia kena auto tune. Okey, bila nak tanya pasal juadah di Penang yang paling favourite, di Johor paling favourite apa? Yang Beza kan? nanti-nantikan. Mesti Bila beza. Balik Penang dengan balik Johor juadah. Takkan nasi kandang pagi-pagi. Tapi kalau balik raya, sebab Johor ni dia dengan ketupat semua kan. Bila balik Penang lain pula Lain dia kan? punya. Tapi tetap kalau balik Penang kita akan cari laksa, cari makanan-makanan Penang lah kan. Sebab tu Ketupat kita- palas, ketupat palas. ketupat palas. And rendang lah, rendang ayam yang sangat legend. Dan juga rendang daging, kan gitu. Tapi kalau Tapi sekarang sama lah lebih kurang even di Johor pun tapi Johor tiba-tiba ada sate. Itu macam pelik sikit. Ya, Sate sate pagi in the muar. morning. Kan? Sate pagi. Kenapa ada sate ni kan? Pagi raya. Bukan pagi raya, dia sekarang ni breakfast. 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 sate. Breakfast sate. Dekat bandar Maharani, kat bandar Muar dia jual. Memang tradisi lah kat Muar. Memang Orang Muar jual Yeah. sate baru. kot. Pagi. Lama dah. Perut kita macam tak boleh terima pula kan? Macam Boleh je. tak Dia boleh. makan lontong. Lontong Oh, oi, okey, sedap. Boleh Oi, makan sekarang? sabar. Okey. Kita akan makan selepas ini. Tapi Macam tengah puasa. last kita nak minta Idris lah. Idris selalunya berikan jawapan jujur, okey? Okey. Mikrofon. Okey. Oh, nervous, Kami dia akan nervous. tanya. Kena jawab cepat. Jawab Fast, cepat je. fast, Mami fast answer. atau daddy, okey? Sebab jawapan dia mami daddy je. Ya, Mami mami daddy ke je. daddy, okey? Jadi yang nervous mami daddy ni. Siapa yang paling garang? Mami or daddy? My mommy and my daddy tak garang pun. Ini macam dia dia hafal. Ni penghafalan ni. Nampak gaya jawapan tu macam penulisan. Okey. Idris, jangan. Anti parah go. Okey. 15 patah perkataan dia kau bagi. Idris. Okey. Siapa selalu siap lambat? Sometimes my mommy, sometimes my daddy. Wah, ni boleh. Wes. Lepas ni join Uncle KJ jadi orang politik. Dia jadi orang politik. Ada makan cik ada makan Lagi mana? Duit raya. Okey, duit raya paling banyak bagi siapa? Mami or daddy? Pilih satu je. Mami ke daddy? Ni kena dua-dua. I like it. Budak yang datang next ni kau orang balik dulu kejap. Ada seorang budak ni pun tak settle lagi. Okey, siapa yang selalu sangat bagi you toys or present? Mami or daddy? Tengok jawapan dia. Both. Terus jadi menteri. Okey, last. Selalunya di bulan puasa kita diajar untuk bersabar. Tapi kadang-kadang Idris selalu macam tak sabarnya. Siapa yang buatkan Idris tak sabar? Mami ke daddy? My mommy and my daddy tak buat pun. Hello, Mama. Kejap boy. Okey, Idris, Aunty bagi peluang. Tifa bagi peluang kepada Tifa. Nama baru tu. Tifa. Nama raya. Tak nak panggil Aunty. Macam Tika lah, cik. Bukan Tika. Bukan Tifal Tifa tu masak lain.
Tifa. Anti Farah. Anti Farah. Oh. You Tok. you Tok J. Tok J. Okay. Okey, tak payah. Idris, sekarang ni Tifa bagi belanja you, bagi ucapan raya kepada kawan-kawan kat sekolah sebab ramai tengah dengar Idris sekarang ni. Diorang dalam kereta nak balik kampung. Okey, bagi ucapan. Hai kawan-kawan dulu. Hai kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Selamat Hari Raya. Sebab nama best friend. Hah? Nama Sebab best friend. Kawan-kawan Idris. Ibrahim. Your best friend? You ingat tak best friend nama best friend you? Ingat? Okay, cuba. Okay, Yang siapa? pertama. Miza. Miza. Okay, that was girlfriend or best friend? Best friend. Best friend. Okay, Okay, lagi. Kata dia abang korek sikit. Lagi ada siapa lagi? Your best Siapa friend? lagi? Ibrahim. Ibrahim. Okay. Dan cikgu-cikgu semua. Jangan cubit. Tak apa. Budak dia memang tak boleh duduk diam. Okey, Idris dan Anzalna, ucapan Hari Raya silakan. Idris dengan Anzalna. Idris nampak baby face lah. Okay, Azalna, to your fans. Okay, kita mulakan dengan Hanim dululah. Sebab Azalna panjang, confirm. Okay, selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada yang tengok Hot FM, kepada kawan-kawan saudara mara di luar sana yang tak sempat kita nak bermaaf-maafan. Kalau ada dengar kita orang kat sini, harap kita maafkanlah kalau ada kesilapan. Kan? Itu sajalah. Okay. Azalna panjang ni. kepada mungkin Okay, kepada stand by follower-follower 3, yang 2, tengok live. you Kita buat live live. TikTok sekali. Kalau sebelum ni tak buat live tak banyak dosa. Bila buat live macam saya cakap. Macam-macam cakap dah. Ada kadang terlepas cakap ke Azalna ingin meminta maaf kepada semua sempena Hari Raya ni. And terima kasih kerana sentiasa support apa sahaja Azalna buat. Dan juga terima kasih kerana meminati anak Azalna ni. Suami Kalau suami tak boleh minat. Minat suami tak boleh. Tapi kalau sekarang ni Anzalna, kalau Anzalna Nasir 88. Lupa dah Awi punya account. betul. Bagi tahu. Anzalna Nasir 80. Yang dekat TikTok sama juga. Anzalna Nasir je. Anzalna Nasir. Yang Anip Hanif Zaki. Hari Zaki. ada Zaki. Tak, kalau biasa saya tanya Anip, kalau Cuba beli tanya dia email dia 20 tahun lepas. Apa berbeza? Beza email dia 20 tahun. Email you 25 tahun lepas. Email you 25 tahun lepas. Cuba beritahu kat dia orang. Apa email you? Tak payah saya. Email address. Tak payah dah tayang. Bagi tahu lah benda-benda hari raya kan. Dulu waktu college saya suka warna pink. Okey. Jadi, I pula masa tu best friend I daripada Colombia, daripada Mexico semua kan. Saya kata tanya dia apa dalam bahasa diorang pink tu kan. Jadi dia beritahu I Miss Rosado. Miss missrosado@gmail.com. Wow, Miss Rosado. Miss Rosado. Okay. Rosado. Kalau mau rosak. Tapi again lah, you guys sama-sama dengar ni, you guys boleh check out juga social media Hot FM 976 sebab untuk pertama kalinya dekat social media Anzalna sangat berjaga-jaga, berhati-hati dan menahan diri berbanding kita tengok dia live. So kita orang menunggu kau gelak ni Anzalna. Dia raya Anggun raya. Jaga anggun tu. Anzalna ada offer-offer yang terbaru untuk ke TV. Bila nak Ada comeback? drama tapi Drama. Tengok I pula. Tapi ada orang nak hantar ke? tak sampai nak tinggalkan anak-anak. Tunggu anak-anak besar. Fokus betul, tu masih tapi ada plan juga lah untuk tahun ni nak buat comeback kan sebab dah lama. Dah berapa lama It's not really comeback sebab I rasa itu adalah bidang you. So mungkin you berehat sekejap macam Chief keluar sekejap. Sekejap. Kan? Mungkin you ada nak besarkan Idris apa semua. So adakah untuk kembali ke layar perak lagilah layar perak memang lama dah tak nampak. Screen TV lah dulu. InsyaAllah. Penguayang. Screen TV dulu lah. Screen TV. InsyaAllah. Yang pertama jangan menyanyi ya.
Tak apa, kita makan dulu. Kejap lagi kita cuba nyanyi ramai-ramai lah ya. Kesempatan ini kami mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya, maaf zahir batin Hari Raya, kepada Idris. Hanif, Anzalna dan juga Idris. Yep. Dan lepas ni kalau buat open house, jemputlah kami datang. Mesti. Hati-hati di jalan raya. Baik, Alright. insyaAllah. Kita sama-sama. jiran. Okay, ucapan kita ambil kesempatan ni jugalah. Kita bagi ucapan raya. Tak apa, kita nanti dulu. Kita ramai lagi tetamu nak datang. Alah, sebab I nak masak sibuk kat dapur ni. Juga, tapi kalau dia masak bukannya sedap. Kau duduk je sini. Selamat Hari Raya dari kami Hot FM. Selamat Hari Raya bersama kami Backpers Hot. Hari Raya. Wow. Oh, nak nyanyi? Okey. Okey, I nak nyanyi boleh lah sebab kita dan kawan-kawan dalam kereta kata kita perlukan hiburan. Okey, boleh, boleh. Dah WhatsApp you tahu kan, walaupun raya I tetaplah yang WhatsApp you all. Okey. Tapi lagu-lagu raya yang dulu dengan sekarang ni sangat berbeza lah. Kalau Okey. kalau untuk aku, kalau lagu-lagu raya yang penuh meaningful dengan dia punya lyrics is lagu-lagu raya yang lama-lama. Betul. Sekarang ni mostly is a direct translation untuk apa yang happen to them. Lagu Raya? Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Wow, guys, this is not AI, this is live. Ni memang betul. Khairi Jamaluddin. Klasik, ada meaning. Meaningful with the lyrics dia tu. Okey, kalau I of course lah, I kena ikut my Gen Z. Okey. Kalau I kawan-kawan Gen Z, ada ketupat, ada rendang, bawa wow. Aku dah bersilat dekat sebelah. I kena ikut my friends level. Okey. Macam serumpun, itu I sukalah. Kalau aku memilih lagu raya iklan. Iklan Sebab iklan pun bila ada lagu raya, ada jingle dia, sedap tau. seperti Antara dia. Hari Raya, Hari yang mulia, penuh berarti kepada kita. tua, muda, miskin dan kaya menyambutnya dengan gembira. Guys. No. Kita berempat je nampak dia nyanyi. Ya. Kawan Gen Z Dia ada orang orang bukannya pandai ni. nyanyi. Janganlah macam Orang ni mengajuk boleh lah. jangan. Kawan ini kawan-kawan I daripada college guys. Jangan. Hello, Jo, JJ, kenalkan kawan-kawan college I. Ni datang sama raya. Assalamualaikum. Alam kau kat kelas cakap kuat-kuat kat rumah aku dengan abang-abang aku cakap perlahan. Sekali pandang ni macam Macam ada something Macam sama. Macam siapa? Ya ni. Ini sama. Sekali pandang macam Alat nu wow cup awe. itu wow cup. Guys, kita ada Yamani. okey. Zaki. Yamani Zaki dan Yamani Zaki. Yamani Zaki terbalik. Zaki Yamani. Kata satu unit. Abang you kan Kiki je. Okey lah, boleh lah. And of course, tengoklah baju warna apa. So Merah Zaki lah. bersama dengan Merah, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, kita memang anda datang beraya ni bukan mewakili ayah, memang diri sendiri. Oh, okey. Kan? Ni Zaki Yamani, Ya, saya. anak Datuk Jamal. Ni Merah, anak Datuk Awi. Yeah. Patutlah macam kita tengok double ni. So basically kalau okey lah. Pagi raya selalu dekat mana? Ustaz lu. Pagi raya selalu kat mana? Merah. Selalu kat mana? I mean dekat KL ke, kat kampung ke? Oh. Selalunya first raya saya kat rumah. Kat rumah KL lah. KL. Then after that baru pulang ke kampung. Sebenarnya saya dah lama tak balik kampung. Kampung kat mana? Kampung mana tu Merah? Mengikut bapak saya, kampung dia dekat Perak, Okey. Batu Gajah. Lepas tu kejap. Okey. Tapi lama gila tak datang situ. So memang Hari Raya tiap-tiap tahun memang kat KL. Saya gila-gila tukar-tukar. KL dengan? Kadang-kadang dengan mak, kadang-kadang dengan bapak. Okey. Tapi dua-dua kat KL lah. Tak, satu lagi saya lupa kat mana. Sorry lalu kawan-kawan I kadang-kadang sebab dia orang kita ni banyak ni Puasa lama sangat. Saya puasa lama sangat. Faham. Betul. Okey. Okey. Zaki? Kalau saya akan puasa pula. Boleh. Dah habis. Puasa kat mana kalau puasa? Kalau puasa. Kan buat bulan puasa Kita kat Shah Alam lah, Shah Alam. Raya pun kat Shah Alam. So apa perbezaan Merah Raya tahun lepas dengan Raya tahun ni? Mungkin tahun ni lebih dikenali orang macam ni Merah. Oh, ingat. Okey. Perasaan agak nervous sikit lah sebab saya rasa macam saya terlalu awal dalam industri ni. Oh ya. Okey. Untuk saya macam terlalu awal. Lebih awal apa? 18, 19? 19. 19. Zaki? Saya 20.
Oh 20. Ya. Patutlah eloklah korang pun bersama. Bila dah buat keputusan untuk menceburi bidang ini, apa reaksi pertama ayah masing-masing? Nak saya start dulu. Saya start menyanyi tak ada bagi tahu dia. Menyanyi ke dalam pelajaran ke saya memang tak bagi tahu dia. Saya cuma tunjuk result dia. Nanti dia tengok sini okey ini anakku dah start. Okay. Sebenarnya saya banyak apa orang kata banyak simpan lah tak bagi tahu dia pun sebenarnya. Dan berdikari lah buat sendiri. Ya, saya cuba buat benda tu. Orang kuat mama lah. Mak saya je. Mak saya je yang tahu semua. Banyak cover pun Dan mak lah. bila dia dapat tahu yang awak nak jadi penyanyi macam mana? Dia bangga sebab ada orang yang mengikut jejak industri muzik juga. Dan komen dia pasal nyanyian awak? Pernah? Komen. Saya pun tak tahu, tak pernah. Saya rasa Sebab apa? Orang yang paling dekat dengan kita, dia ni je yang selalu boleh komen pedas dengan kita. ya. Kita, betul tak? Ya itu mak saya lah. Mak saya lah. Ayah saya dia very relax guy. Dia relax je. So saya nyanyi okey dia macam okey. Support. Dia support okey gitu. Tapi dia rasa tak ada komen berbeza lah. kot dengan Merah. Merah macam mana? Nyerah. Datuk Awi kata apa? Saya pun masa first nyanyi dekat The Chosen One tu, surprise dia tak tahu. Oh, dia tak tahu. Oh, dia tak tahu. Astro call, lepas tu saya datang. Saya perform satu tu je. Lepas tu tiba-tiba day by day macam ramai orang nak invite saya menyanyi. So saya try lah. Bapak saya tak cakap apa-apa lagi so far, tapi takut dia tak lagi lepas ni. Sampai ini dia tak komen? Ha? Sampai ini dia tak komen? Tak. Dia tak cakap bagus ke tak bagus ke? Tak. Dia tak cakap bagus, dia cakap tak bagus. Oh, dia Oi, seram weh. Itu seram tu. Seram weh. Dia tidak mengiyakan, dia tidak menidakkan. Tapi nampak dia support. Nampak kan? Dia happy tengok awak nyanyi semua. Tapi dia more fokus ke arah pembelajaran. Baik. Okey. Normal lah. Normal lah kan. Alah, sebab itu kalau kita tengok Merah muncul pun sekala dia muncul dekat konsert saja contoh macam baru ni konsert Sembilu melakukan watak Awi dalam filem Sembilu. Lepas tu dapat belum confirm belum berlakon dengan Dato' Yusof Itu Aslam? tak pasti lagi. Tak pasti saya confident confirm ni. Kalau nak ni, I boleh sembang dengan Datuk Suasa. Boleh. Konsert Sembilu. Konsert Sembilu Dia akan main watak ayah dia. Dah berlangsung. Dah berlangsung dah. Oh, okey. Awal kemunculan tu Dia Kira dengan Merah anak melakukan watak Awi dan Era Fazira wataknya dia. dilakukan oleh Alisha, anak Era. Anak dia, anak Era tu sendiri. Mungkin dia kena buat Sembilu movie semula. Yeah. Updated Sembelit movie. Sembelit jangan. Aku boleh cakap korang ni memang anak legend lah. Kan? Tapi apa yang berlaku dekat media sosial sekarang, korang ni mengajuk bapak korang. Kalau dulu itu aku punya kerja tu mengajuk bapak. Kan? Tapi korang dah ambil tugas tu, aku rasa dah terlepas lah. Tapi Aku kita punya punya tanggungjawab. generasi ni John, Cip, Farah, bila lihat anak-anak penyanyi tersohor sudah berada dalam industri, kita rasa kagum. Rasa apa? Rasa kagum dan tua. Rasa kagum dan tua. Dah tua. Macam lagu Ion tadi, Datuk Jamal yang nyanyi. Ya. Zaki tak tahu. Dah kita tahu ke? Tak tahu. Dan lagu Aeon tu diingatkan Aeon Big tau. Tapi bukan shopping kompleks dia kat kejuaraan. Kedai lagu penjual iklan. kereta Proton. Ion. Proton. Okey, ni raya ni dengan cerita korang pun ada something nak dikongsi bersama Okey. dengan Korang rakan-rakan. datang rumah abang ai kan cakap dah bawa buah tangan. Bawa tak buah tangan tu? Buah tangan Buah Tangan. ada dalam kereta. Tak payah ni tu keluarkan je. Okey, faham. Susahlah kawan-kawan dengan Sebenarnya tak Gen Z faham ni. kan? Faham. Dia nak suruh kita nyanyi. Kita dulu tajuk lagu apa? Okey. Sebenarnya kami ada lagu sekali. Nama dia Raya Tak Nak Single. Lagi. Raya tak nak single. Raya Tak Nak Single. Lagi. Korang macam-macam Tak ada. Raya tak nak single. Tak ada lagi. Tak ada single. Raya tak nak single. Raya Tak Nak Single. Okey, Ya. dah. Okey. Raya Tak Nak Single. Macam tengok live TikTok lah saya. Gaduh. Okey, lepas tu. Lepas tu lirik siapa? lirik dituliskan oleh Amsha. Amsha ni. Shelly. Bukan. Dia seorang Dia askar.
Bukan. Okay. Dia apa sih dah cakap? Dia seorang Komposer yang baru lah. Dia buat lirik, pengubahan Dia buat lagu sekali tak? Semualah produksi, arrangement dan sebagainya. Siapa yang tengah dengar kita orang ni jangan confuse ya. Kita Sebab kat mana, bukan apa. Kita sekarang ni dekat rumah. Rumah yang sungguh cantik, sungguh indah. Kita ni memang betul kat rumah ni. Memang tetamu datang dekat rumah kayu 1928, kurang by 23 space. And of course hiasan dalaman kita ni daripada Malas Furniture. Senang nak ingat nama furniture ni. Kan? Malas Furniture. Okey, sambil kita bermalas-malas duduk di atas Malas Furniture, kita nak dengar versi live. Zaki Buah dan ini juga namanya buah tangan. Merah. Nah, ini buah tangan yang ni korang buah nak tangan sajikan yang ni. Okey. Suruh bawa tu. Okay, sebelum tu kita nak tahu lah berapa lama korang prepare benda ni. Sebab apa, sebelum ni tengok korang live dua je, gedeguk-gedegak, yang ni bertekak, degak. Tiba-tiba keluar lagu raya. So macam mana preparation, persediaan sebelum nak keluar lagu raya tu? Idea siapa mula-mula mungkin? Merah. Mula-mula tiba-tiba Zaki call saya. Cakap, Okey. Merah. Merah. Aku tak ada cakap macam tu. Merah. Jom ada orang nak ambil kita duet lah lagu raya. Kau nak tak? Saya dah macam Dapat offer lah tu. Oi, lagu raya. Boleh lah, tapi aku tak sure. Nanti takut bapak aku hembat lagu apa kan. Mampus aku. Lepas tu Zaki pun cakap, tak apa, nanti kau confirmkan balik. Lepas tu macam ni? Lepas tu saya call dia tahun lepas. Bulan Disember macam tu. Alright. Masa tu dia belum dia dah okey dengan nak apa duet lah. Setuju lah. Dah setuju. Okay. Cuma dia takut dengan ayah dia, takut ayah dia tak kasi. Tak bagi tahu lagi. Tak bagi tahu lagi. Last minute baru bagi tahu. And then lepas tu apa ke? Aku lupa dah. Aku rasa korang ni tak follow each other lah. Follow. So dapat tawaran. Tawaran maksudnya? Tawaran Offer lah, nyanyi, offer. Lagu datang dulu. Lagu saya yang cari. Saya yang macam nak cari dia sekali nyanyi dengan saya. Okay. So saya saja macam nak buat Memang lagu raya ke? memang lagu raya. So dah dapat tu, dia dah setuju. Cuma bapak dia tak tahu lagi. Tak tahu So lagi. takut Merah kena rembat. Ya. So Sebab tu kita buat konten. Konten tu. mula dari situ Konten lah. yang menyanyi itulah yang okey kan? Betul tak? Dapat Ingat korang melembutkan plan nak hati rembat bapa. Datuk Awi. Tak ada yang seorang lah. Guys. Sila. Kita kan macam nak dengar lah awak nyanyi lagu raya bapak-bapak masing-masing. Boleh tak? okey, Sebelum okey. kita keluarkan buah tangan tu. Tapi sebelum tu kalau kita tengok Merah dan kita tengok Zaki. Zaki anak kepada Datuk Jamal. Ya. Betul lah. Merah anak kepada Datuk Awi. Yeah. Tapi kalau kita tengok style dia orang, memang ikut sebiji macam ayah masing-masing. Cara duduknya, oh my god, cara duduk awak. Ini sengaja ke? Merah tak ni tadi- contoh Zaki tak pernah terlintas nak ada rambut panjang macam rockers. Merah pula tak pernah ada terlintas nak jadi clean cut. Tak ada. Saya dari dulu memang nak rambut panjang ke? Sebab tengok ayah. Saya Satu lagi sebab saya malah nak stylekan rambut so boleh ikat je. Zaki memang sebiji duduk je. Zaki pasal kakak tu tegur tadi kan? Tapi sebenarnya saya memang duduk sini pun. Sini. Exactly lah ya. macam ayah. Kan? Ni pergerakan tangan awak. Ya, tak ada. Betul. Kalau Tipu cuba tengok balik kalau ayah di interview ataupun di temu ramah, tangan Sama. ayah pergerakan tu sama. Kau tak boleh lari lagi? Ya. Kau tak boleh lari? Bapak aku Johnny Depp lah. Okey. Kita dah hutang dengan yang Hutang. tengah stream ni. Sebab betul. nak dengar lagu-lagu raya. Okey. Mereka berdua ada lagu raya sendiri tapi nak dengar Zaki nyanyi lagu raya Datuk Jamal. Pilihan. Merah nyanyi lagu raya Datuk Awi. Okey. Sikit lah belanja. Kita mulakan dengan yang muda dulu. Yang veteran, yang tua-tua dulu. Yang muda dulu. Kau kata veteran, yang depan ni veteran Tapi tak ada lagu raya. Okey. Selamat Hari Raya, moga doa dan solat kita mendapat kemenangan. Tu je saya tahu. Saya tahu lain. Gaya pun sama. Pejam mata tadi. Tonasi pun sama. Dahsyat lah. Okey. Okey, kita tengok Okey. lagu pilihan raya mana daripada Datuk Jamal.
Saya ambil alih Abang Johan. Saya Aku pun bukan saya bapa dia. Sebab Johan pernah mimik. Tak, sebab abang Awi saya buat. Sebab Abang Johan saya buat. Datang keberanian tu. Okay, saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam hamba hulur tanda ingatan. Apa tingginya? Buat sama insan umat Islam di pagi Syawal. Dia tarik. Pegang telinga pun sama macam bapak. Tak tinggi. Bagus. Dia imitation ni, kalau macam saya imitation lah. Imitation ni kalau kita nak imitate seseorang itu, kita kena, kalau kata ada dua orang nak imitate, kena lagi bagus. Kalau dia dah imitate, saya kena imitate lagi bagus pada dia, tau. But what you have done just now, perfect. Tapi Johan, itu bukan imitation. Tak, untuk saya sebab you memang imitate. untuk saya tapi macam Zaki, dia membesar dengan orang tu. Dia bukan imitate, dia just natural. Dia adalah kuah yang tertumpah. Dia kuah yang tertumpah. Pilih je lah kuah kacang ke, kuah lodeh ke, kita raya ni kan. Inilah kuahnya. Sebab apa sepanjang aku kenal orang imitate, aku bila dengar dia, aku tak rasa dia imitate. Aku rasa Datuk Jamal ni nyanyi. Yes. Sebab seketul tau. Sama macam Merah tadi. Sebab kalau saya pergi karaoke, orang suruh saya nyanyi Isabella 98. Oh, Isabella. Empat-empat yang nyanyi. Empat-empat. Nyanyi bang. Okey. Tak, dia suara Salim. Zaman 4 orang. Salim Cip. Zamani. Jangan gelak, Alo boleh nyanyi lah. Tahu boleh, tapi nak imitate suara Salim tu. Arwah Salim tu. Kita try sikit. Okey. Isabella. Boleh dong? Salim, kamu Salim. Isabella, lambang cinta yang tapi sebab dia sebab apa? Lenggok dia lain. Ya, bagus. Kan? Kalau kita tengok macam zaman ni. Cinta gugur bersama. Intonasi dia. Imitation king ya. Tak, maksud saya macam itulah kan. So bila masuk jauh, daun-daun kekeringan haluan. Penat. Sebab dia punya suara tu berat tau. So bila I dengar you buat imitation tu, macam wish perfect tu. Okey, jap I baca WhatsApp. I tengah baca WhatsApp ni. Johan, you meniru tu sampai aku yang tengah drive pun meniru juga. Jangan risau, WhatsApp ini dibalas oleh isteri yang kat sebelah. Lepas tu dia kata macam, ni bestnya. Tadi tu suara Jamal ke suara Awi? Bukan. Okey, ada yang bertanya. Bukan guys, yang ada dekat dalam rumah kami sekarang ni. Kita bersiaran adalah Zaki dan juga Merah. Dah ramai berhantar WhatsApp. Dah banyak kita borak ni sebenarnya. Tak sempat lagi nak dengar lagu dia orang. Datang kepada hadiah hari ni lah. Tangan. So hari ni kawan-kawan I, Zaki dengan Merah hari ni nak bawa bawah tangan yang dah disimpan daripada tadi. Lama ni. Lagu raya mereka sendiri. Kalau tadi lagu raya bapak-bapak mereka, ini Awi pula apa Merah dengan Zaki. Ni lagu dia orang. Okay, Raya yang tak nak single. Yang ini baby korang lah Yes. First lagu untuk Merah juga dan juga saya Zaki. berkolaborasi dengan dia lah. Okay, untuk dengan segala hormatnya kita boleh dengarkan. Suara penat Suara penat. Okay, boleh. bukan. Suara saya memang penat sekarang. Okay. Aku putra pop. Aku putra rock. Wow. Okay. Hari raya kita gembira. Jangan marah, kita tenang saja. Pinjam 100. Lupakan segala sengketa. Jauh di sudut kamar hati. Oh Mabi, I'm sorry. Raya ini singgah lagi. Kita coba di raya. Memang macam ni dalam tu.
Ada. Memang bertekak. Oh, dalam lagu pun bergaduh. Ada. Bergaduh pun ada. Tadi salah. Buat sekali lagi ya. Nanti kita dah ajuk bapak. Nanti bapak ajuk kita. Boleh. Boleh, untuk you je, no problem. Semula. Tenang. Tadi. Hari Raya. Okey. Hari Raya kita gembira. Nak harmoni tu. Aku harmoni lah. 100 tu kau ambil ah. 1, 2, 3. Hari Raya Kita gembira. Jangan marah, kita tenang saja. pinjam 100. Gurau saja. Lupakan segala sengketa. Jauh di sudut kamar hati. Oh my babe, I'm sorry. Raya ini singgah lagi. Kita cuba. Tak apalah aku seorang lagi. Raya Haji. Masuk ya raya puasa, raya haji. Package sekali. Tak nak yang single. menarik kalau perasan lagu tu, dia ada lirik-lirik ataupun tajuk lagu Datuk Jamal dan juga lirik Datuk Awi. So menarik. Deadline pun ada. Tagline pun ada. Nanti kena dengar sendiri. Kena tengok last-last. Abang Johan mesti suka. Aduh. Okey, baik. Alright. Music video dah ada? Ada dah. Love. Okay. So boleh tengok lah of course dekat YouTube. Di YouTube Sony Music. Sony Music. Sekali lagi tajuk. Raya tak nak single. Raya tak nak single. Ini lagu Okey. patutnya. Yelah betul. Betul lah. Tapi saya nak bagi tahu sesiapa yang meminat cerita ayah kami, Sembilu ke Azura ke, siapa yang tengok confirm korang akan terubat lah korang punya. Oh, semua ada dekat video. Ada semua. Saya tak boleh cakap tapi korang boleh tengok. Sebab dia 100, dia macam 99.9 lah persen. Dia throwback lah. Throwback, yes. Very the throwback. Love. Okay, Very kita the lock itu music video. Okay. Cuma kita sekarang ni beri peluang sebab kita nak makan dah babe. I lupa lah ada masak tau hari ni. I pergi dapur Cik Oli. Makanlah. Ini kuih raya je. Sabar bagi ucapan dulu baru makan, okey? Okey, boleh. Ucapan raya kepada Merah, fan Merah. Okey. Selamat Hari Raya kepada fan-fan sejati saya. I love you guys. Thank you for support me. Kita jumpa di hari lain. Ini semua Poyo. Romeo macam bapak dia juga. Sama. Dok, sila Dok. Jamal. Ya, Datuk Awi. Kenapa? Kau wish untuk fan-fans kau. Okay, baik. Assalamualaikum kepada peminat-peminat Datuk Jamal. Zaki. Apa kau tengok? Aku tak tahu. Gaya ni, minta maaf. Okay, kepada semua peminat saya, Zaki yang Maniacs. Selamat, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua pendengar-pendengar Hot FM, fan-fan saya, fan-fan Merah. Semoga raya tahun ni diberkati dan insyaAllah tak nak panjang. Tak nak single. Oh, tak nak single. Saya cakap apa tadi? Oh, okay. InsyaAllah jangan lupa dengarkan lagu kami. Dan semoga Raya tahun ni kita semua tak single. semua tak single. Dia ada pasangan tak single. Yes. Okay. Yes, amin. Tunggu raya haji guys. Beraya terus bersama kami Hot FM.